Kak, macam mana Kak Ngah boleh meninggal? Dia sakit apa? Dah ajar kat Long. Takkan tak ada buat postmortem? Tak ada. Kak Ngah cuma mengadu dia sakit demam dan dia meninggal. Dan Papa dengan Mama anggap itu asbab. Lagipun Kak Ngah meninggal kat rumah. Tak ada nak bawa sampai ke postmortem. Papa pun tak nak buat postmortem? Takkan terima macam tu je? Papa, Mama, kami semua dah reda itu ketentuan Allah. Nyawa Kak Ngah tak panjang. Sampai situ je Allah nak bagi pinjam untuk keluarga kita kat Long. Lalu baliklah kat Long. Kita bina balik kehidupan dan keluarga kita kat Long. Dan bantu syarikat Papa. Kau keluar dengan siapa tadi? Kawan? Kawan mana? Bukan Mak Psycho tu kan? Boyfriend kau Ha? Ni sampai hati kau tau. Tak cerita dekat aku. Ni, anak tu bergaul di mana pula kau dapat? Kau suka dengan aku Hey, excuse me. Aku tak sekodang, okey? Cuma, aku tak sengaja nampak. Kau ni kan, lain dia tak cerita pun dekat aku. Kau ni merepek Tu adik akulah. Okey. Yang mana satu betul? Adik ke kawan? Sebab tadi aku nampak ada seorang je lelaki. Jom breakfast. Tak boleh, nak cepat. Alah, minum-minum kejap. I dah janji dengan Sakinah. Nak ke mana? Tengok kawan kita orang bersalin dekat... Okay, whatever. Daripada gambar-gambar tu dia jumpa calon ke belum? Kalau you tak pilih, I can pilih for you. Excuse me! Sepi lah.